Peralatan tangan yang digunakan ialah cutter, layar, screwdriver dan peralatan lain-lain. Apa itu leak detector exhaust? Leak detector exhaust ialah satu mesin untuk mengesan kebocoran pada exhaust kereta dan motosikal. Idea ini tercetus ketika mekanik sukar untuk mengesan kebocoran pada sistem exhaust. Penghasilan projek terinspirasi daripada beberapa teknologi penghasilan asap seperti rokok elektrik atau vape. Seperti sistem rokok elektrik, kami menggunakan nichrome wire untuk memanaskan kapas bagi menghasilkan asap yang digunakan untuk mengesan kebocoran pada sistem exhaust. Menggunakan crocodile clip untuk menyambungkan wayar bagi memudahkan penyambungan daripada gelong pemanasan kepada bateri. Membuat terminal penyambungan wayar positif dan negatif pada tangki. Menyambung gelong pemanas pada setiap terminal positif dan negatif di dalam tangki. Bateri, portable air pump dan tangki disusun dan dipasang pada rangka yang telah disediakan. Switch on off dipasang untuk mengawal aliran elektrik dari bateri ke gelong pemanas. Minyak dititiskan pada kapas untuk melembabkan kapas bagi menghasilkan asap yang banyak dalam jangka masa yang pendek. Komponen diuji bagi memastikan bahan berfungsi dengan baik. Pengujian pada kenderaan. Menyambungkan wayar bagi setiap terminal positif dan negatif. Minyak disukat untuk memastikan kuantiti yang perlu digunakan. Suis gelong pemanas dihidupkan untuk menghasilkan asap. Sementara itu, nozzle dipasang pada pipe exhaust kereta dengan kemas. Selepas asap terkumpul, hidupkan suis portable air pump untuk menghantar asap pada tangki ke sistem exhaust kereta. Asap yang ditolak oleh portable air pump akan memasuki sistem exhaust. Jika terdapat sebarang kebocoran, asap akan keluar melalui bahagian bocor yang ada pada exhaust.